So ini bahagian bumper untuk bas ini W3438D. Assalamualaikum guys. Apa khabar guys? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini saya berada dalam sebuah bas. Tiba-tiba ya saya datang ke sini hantar barang sebenarnya kan penjara, tapi alah-alah nak nampak bas dia berhenti, kita masuk kejap. Kita nak tengok kan bagaimana interior dan juga bahagian luaran untuk bas. Sebelum ni kita tengok bahagian luaran sahaja, jadi kita tak pernah masuk ke dalam. Hari ini kita masuk ke dalam bas ini. So bas ini kalau kita tengok susunan seat dia 2 tambah 1 dan bahagian belakang sekali ada 4 seat. So seat yang digunakan di dalam bas ini dibuat oleh TKH, seat yang berwarna merah. Dan kalau kita zoom sikit kan, ada apa ni, kapal terbang, ada KLCC dan macam-macam lah corak yang ada pada bahagian fabrik di atas tempat duduk dalam bas ini. Mungkin ada yang nak tahu dah bas ini milik siapa, dimiliki oleh siapa dan bas ini bas apa. Tapi tak apa, kita teruskan review kita. Ada 3 seat keramat yang ini dan yang ini 2. So susunan kerusi 2 tambah 1. Nampak dia ada tangga kat tengah. So bas ni bas pintu tengah lah orang kata ya. Bas pintu tengah. So bahagian atas tak ada lagi compartment sebab bas double deck. So ada CCTV dan inilah pandangan daripada deck atas ataupun deck 2 tingkat ini. Okey, jom kita tengok bahagian bawah pula. Jom kita turun. Ni ada tangga dia, tangga untuk turun ke bawah. 38 jumlah penumpang untuk bas ini. Kita pun dah sampai dekat dek bawah. Jadi dek bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 tempat duduk sahaja. Yang ini bersebelahan dengan tangga untuk naik ke atas. Ada 2. Yang ini 2, 1, 2, 1. Dan ini dia abang driver untuk bas ini. Abang TikTokers. So ada lansir ya. Ada lansir untuk orang kata tutup lah kan. Yang ini tempat, sebenarnya ini macam mini pantry lah dulu lah. Dulu. So ini rasa tempat rehat pemandu. Jadi inilah ruangan tempat duduk pemandu bas ini. So bas ini dibuat oleh SKS Bus menggunakan model E128 double deck. So dah nampak dah kan abang tu tadi pakai baju apa? Jadi dah tentunya bas ini dimiliki oleh Plus Liner. Dulu bas ini ataupun dekat badan bas tu masih lagi tertulis Nice Imperial. Jom kita tengok bahagian luaran pula. So masih ada lagi lah dekat badan bas. Dia tulis IM03 Imperial 03 Nice Imperial. Dulu kan sebelum ni nice saja, tapi bila dia buat bas 2 tingkat, bas yang eksklusif eksekutif, dia orang gunakan nama Nice Imperial. So kita tengok dulu bahagian belakang untuk W3438D ini menggunakan lampu yang berwarna putih semuanya. Bahagian belakang saya tak pasti LED ataupun tidak. Kali ni dah tukar dah mentol dia. Ada yang tak, ada yang dah tukar mentol LED. Yang ni yang biasa. Dan masih lagi di atas menggunakan lampu biasa. So ini bahagian bumper untuk bas ini W3438D. Kita tengok bahagian belakang, kita tarik daripada bawah, daripada bumper, kita tengok ada nombor pendaftaran. Itu dia ruangan enjin. Lampu, menggunakan lampu albino warna putih. Dan bahagian belakang masih lagi tertulis Nice Imperial di badan bas ini dengan kod dia IM03. Kini bas ini dimiliki oleh Plus Liner. So kita tengok full view bahagian belakang dan juga sisi bas masih lagi tak ada tulis apa-apa pun Plus Liner. Tak ada identiti Plus Liner dekat bas ni. Tapi untuk bahagian hadapan sekali ada tulis bas macam ni, Plus Liner. Ini bas Plus Liner lah. Ini bas Plus Liner. Okey. Tapi waktu keluar bas ni dulu memang kami kejar lah. Ingat lagi waktu tu zaman-zaman duduk kat RTC Gopeng. Alhamdulillah dapat jugalah
ambil gambar ke semua bas Nice Imperial yang ada, yang dikeluarkan pada ketika itu. Kejap Abang Combi kita nak jalan. Abang Combi kita nak jalan. Boleh terus jalan. Dan nampak bahagian hadapan tu ada tertulis Plus Liner. Itulah yang menunjukkan bas ini kini dimiliki oleh Plus Liner. Thank you Abang Combi kita. Selesai dah kemas-kemas. Nak simpan bas Nice Imperial Plus Liner.